Hello semua. Selamat pagi. Assalamualaikum. Hari ni Sabtu. Kita pukul 10 minit lagi pukul 5. We have to go out by 5 untuk pergi ke to start our journey for our road trip. So, day 1 kita akan pergi daripada Madison pergi ke Beloit sekejap untuk beli iPass. Lepas tu akan straight away pergi ke Toledo untuk lunch break and also solat nanti, and then straight away ke Cleveland and stay one night to Cleveland. So today is the journey to Cleveland part 1, first leg. Let's go. Studio, tempat kita explore, penuh tawa kasih bertahu tepat. Studio, buka pintu cerita, jalan bersama dunia penuh warna. Tunggu mata explore, jalan bersama dunia penuh warna. Guys, are you ready? Yes. Dah sekat rambut belum, both of you? No. Belum. Adik dah sekat rambut belum? Belum. Kau sekat rambut cepat. Nak gerak dah? Come. Let's go. Bismillah. Subhanallah. Sakhara lana. Alhamdulillah. Tuh, tengok tu. Rabbit. Dah, Mami? Selamat pagi. No one. All good? Boys? Adik kaki turun. Gani your leg. Okay. Hey. Bisa kejap. Ngaji je tau anak awak ni tau. Ini kita nak gerak dah, insyaAllah. Final. Tak dapat sangat lah rumah kecil. Bismillah. Rumah kecil senang buat final check. Bismillah. Okay, Alhamdulillah. Semua dah kita bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready, boys, guys, girls? Masuk. Semua orang dah dalam ke Korea Petterfer. Nenek, you want to Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. destinasi? Selesa bang? Oh, nak jadi ke depan? No, je tak. Okay, eh? Jangan, we're gonna push all the chips. Right. So, Mami tolong check dalam tu ada passport ni bag. Final check. Wait, why passport? Ada kan? Ada. Alright, good. Ready? Bismillah everyone. Oh, belakang tengok tu. Dah boleh harap dah. Comel yang Gelak-gelak kan. Is it dog? Is it dog pula? Is it lock? Yeah. All good? Yeah. Okay, come, let's go. By the way, I'm gonna get my Okay, go take. Abang help bang. Sekejap. I'm afraid that he might not know how to get it. Press the black button. Yup, inside Mami brown bag. Nampak tu belakang tu. Take abang phone also. How come he knows even without us telling him? Tengok apa dia cari dulu. Tengoklah apa dia cari. Tak nampak. Daniel, you don't have to hold the bonnet. Apa? Dia pegang. Bonnet dia pegang. Can you find it? Ha? Kasut semua tak ada di belakang. Oh. Careful. Okay, now. Tali pinggang. Seat belt. Next time you just okay, But you still didn't put it. Look, Eddie, if I put it, look, you pull this out because it's inside of the seat. Tolong adik lah. next time you just put it in. You don't have to take off. You just roll yourself out of it. For what? Apa dia ni? Awak tengok dia tak nampak Shiz. Pasang lah cepat. Start of the trip. Nampak cantik tasik dia waktu pagi. Hari ni tasik tenang Mami. Tasik dia calming. Okay, kita menghala ke first stop kita adalah Road Rangers Beloit. So kita dah masuk IAT. Belum masuk. Ni sekarang masih di belum di IAT lagi. Kita masih di apa nama tu? Apa speedway, apa nama dia tadi lupa. Nanti kita akan masuk ke IAT selepas ini. Okay. So guys, okay boys, kids, Mami okay? Lapar? Belum lagi. Alright.
So ni kita dah dekat I-18. So nak menghala ke Chicago, and then kita akan berhenti di Beloit untuk pergi ke Road Rangers untuk beli toll pass. Oh, power gila Ford F350. Dia boleh bawa kereta, truck kereta lain ni lah. Power gila. Di depan tu F350 Ford. Kan apa kan? Budak-budak tidur. Adik dah tidur belum? Abang dah tidur. Masih segar. Kita lagi 10 minit kita akan pergi ke, akan sampai Beloit untuk ke Road Rangers. Okay, kita dah keluar daripada highway. Kita nak pergi ke Road Rangers tepi ni. Road Rangers. So turn on ke turn off? Open the window first, abang. Abang, open the window Kita dah first. turn on dah. Because it's too Abang, cold. open the window first, abang. To Road Rangers. Road Rangers ni kita kena pergi lah untuk beli iPass. Kita dah sampai Road Rangers. So kita akan masuk lah untuk beli. So dia ada kopi, ada frozen coffee. Dia ada kopi sludge. Wow. Ada barang-barang. Air-airan. Okay. Okay, beli 2 free 1. Okay, let's go. Pepperoni. Hello, hi. Can I know how can I get the iPass? They're $2.90 cash only. Okay. Is it for a regular card? For? Is it for a card? So How you doing today? Good? Yeah, good, all good. So this is the, basically I just have to, You have to go online uh-huh, and create an account okay, and make sure you stick the sticker where it tells you to put it, okay? alright, cool. Just on the windshield, right? Yeah, it's gonna go up on the windshield. Okay. Yep. First one for today, is it? So you see this here? Yeah. This, if you scan this, Mm-hmm. and then it'll take you right to the website and you download it, Okay, cool. And then you just follow instructions from there. okay? Alright. $3. Okay. This is Easy Pass, iPass. Okay, so kita dah dapat Easy Pass. This is the Easy Pass lah untuk kita pakai dekat tol. So ini ready to use. Nanti kita akan register juga lagi. Dia ada apa ni? Ada burger, popcorn, and Subway. What do they have? $6 normal, all the normal ones. Philly steak, American mayo, toasted, chipotle Philly cheesesteak. Open up until 7. Oh, you're not open yet. Until 7. Oh, that's thank you very much. You're welcome. But they have what? Ham turkey, sliders, Deli classic, honey mustard barbecue. Alright, okay. So dia tak buka lagi. So kenalah kita pergi tempat lain. Kopi $3. Large hot cappuccino $3. Boleh tahan ke? Nak beli ke? Boleh kot, kita belilah satu. So untuk guna Easy Pass, kasih terang sikit. So untuk guna Easy Pass, kita kena register dekat online lah. So kita register dulu.
actually account dah register before this, so kita kena install dia punya app sahaja dan activate pass ni dengan activate pass dengan masukkan duit. Tadi apparently dalam on ChatGPT dalam Gemini ChatGPT dia kata tak payah, the pass is free, tapi apparently pass ni kena bayar $3, so tengok je lah. And this is a sticker. Oh, dia macam tak Shengo sticker ni, so kita kena tampal dekat mirror, tapi tak adalah sebab kita banyak kita letak macam tu je nanti. Loh, tak payah buka pun sebenarnya. Okay, allow pass log. Okay, kita kena masuk license plate lagi, and DD 170 tu number. Okay, masuk jenis Kia. Okay, part passenger. I used to add and end it vehicle. Okay, so ni kita pakai sampai 1 Jun. Pakai 1 Jun 2 Jun lah. Time 1 Jun, habis pukul 7. Okay, so start now. Add vehicle, confirm details. Vehicle. Okay, so sekarang ni nak kena activate migrate to iPass. Continue. Alamak, driving license number. Dia masuk nombor driving license pula. Sekejap. Okay, semua dah settle. Kita dah update, dah masukkan kredit apa semua. So now untuk kita pakailah. Okay, so fairly simple. So before you start your road trip, make sure you ada you punya beli kad ni dekat kalau ni kena masuk kawasan Illinois baru boleh beli. Okay, let's go. So kita mari pergi. So dah settle, kita sangkut je kat sini. Dia macam RFID jugalah. So sangkut kat atas ni. Okay, ready? Go guys, okay? All good? Adik, chips tumpah adik makan? Okay, bismillah, let's go. Sekarang next stop adalah Toledo. Okay, so sedikit recap apa yang kita buat tadi adalah basically kita berhenti, kita bergerak daripada Madison. Kita berhenti di exit South Beloit, dan itu adalah the first stop dalam kawasan Illinois lah. Illinois, they call it Illinois. So dekat kawasan Illinois the first stop. So dekat situ lah the first tempat yang kita boleh beli iPass. Okay, kalau tak pakai iPass, your toll charges akan jadi lebih kurang dalam contohlah katalah dia $4. Ada nanti stop lagi nak makan. Dia katalah $2 kan. Okay, tapi kalau dengan menggunakan iPass, you hanya bayar 50% saja out of the toll. So kita dah calculate dengan perjalanan daripada sini sampai ke New York pergi balik, sampai ke DC apa semua, iPass boleh pakai. Dia interlink semua benda lah. Dan harga iPass tu kalau ikut research kata free, tapi tadi apparently dah kena bayar. So kena bayar $3 for that, $2.90, and kita top up dalam tu duit lah, pakai credit card lah. So nanti dia macam RFID. Kalau dah habis nanti dia akan auto top up. So ni kita nak lalu toll for the first time lah. Sebab tu dia cakap Road Rangers tadi the first place yang akan ada. So ni dia charge lah. Tu terus lalu saja. So toll dah di charge ke, nanti kita tengok dalam app. Bila sampai kita tengok dalam app. So now kita melalui
belah I-90 untuk pergi ke, and this is I-90 lah tu, I-90. Nanti kita akan dalam 50 miles lagi kita akan keluar daripada I-90 ke no, daripada sekarang ni kita akan keluar ke I-90 East pula nanti. Alright, ke ya ke? Tak, macam tu lah kot rasanya. This is I-90 tapi I-90 ke arah East. So nanti lagi 45 miles kita akan keluar. Ke mana kita akan tengok Rock Cut State Park, largest state park in Northern Illinois. Chicago O'Hare. So dah nak sampai tempat yang kita datang dulu tu, Chicago Airport. Chicago O'Hare belah tepi sini. So yang ni kita akan terus lagi sampai ke Toledo. Okay. So kita dah kita gerak tadi pukul 5.30, 6.30, 7.30 dan 7.45. 2 jam suku kita dah sampai Chicago. Right? So lagi 3 jam 56 minit untuk sampai ke Toledo. Okay, kita dah masuk town Chicago ni. Ni this is jembatan Chicago. Bukan jembatan, tunnel. Tak adalah tunnel sangat pun. Ni dah masuk kawasan Chicago lah. Nampak bangunan-bangunan tinggi kan. Bangunan tinggi semua. Tu dia punya crane dia. Cantik dia crane dia. Crane dia style macam tu lah. Hujan ni gereja dia. Chicago White Sox punya stadium, baseball. Or if your transponder wasn't properly read, that could explain. Okay, kita lalu Chicago Skyway. Tengok tu. Jembatan Chicago Skyway. Wow. Oh ni lah tadi apa track dia apa macam crane tu. Wow, nice. Chicago Skyway punya jembatan. Okay. So, sekadar peringatan, okay, dekat sini kan tadi kita dah cakap kita pakai iPass. Kita akan pakai iPass. Tapi jangan hujan. Kita pakai iPass, tapi apparently dekat Chicago Skyway ni kita kena bayar tol, yang mana kita dah kena bayar tadi 2 kali satu kali $4, satu kali apa? First $8 and then satu lagi tu $4. So kena bayar 2 kali untuk guna Chicago Skyway ni. Tapi kalau ikut yang kita check tadi lepas ni semua dah free lah. Tengok tu. Tasik. Ada boat kat tasik dia. Wah, ada boat. Indiana Dunes National Park. Use exit. I just want to check something. White Forest Lake. School bus. So hujan pun dah berhenti. So now kita head terus ke West Toledo, InsyaAllah straight. Ni kita dekat Gary. So ni apa bangunan dia. Lawa bangunan dia. Tengok tu. Okay. Ni adalah City Hall Gary. Tu City Hall. Bang, City Hall dek. It's like in the game, you know, the City Hall. Yeah. Design, right? So the city of Gary. So guys, look at the. It's like in the what they call this? The movies, for me. She's it's like a town of. See, look at that. Genesis Tower. Ya, selain Old Town. Ada polis punya rumah. Tengok bandar dia macam bandar mati. Tak ada apa-apa pun. Kosong aja. Save more.
World famous chicken. Apa ni? What is the world famous chicken pun tak ada. Semua tutup je. Macam bandar mati. Are you looking? Itu dia. Kita sampai ke tempat yang kita nak pergi. White Castle. Turn right. Then immediately turn left. Ni White Castle. Ni kanan. Macam mana masuk sini How? Dia bukan ni keluar. Ni kulau. Ni masuk. Ni masuk. Turn left. Seram je White Castle tu. Seram je sini, macam tutup semua je. Okay, come, let's go to the Turn White right. Castle. Then your destination will be on the right. Dah lah, soalan lah tengok. Dah sampai kena turun. Nak ambil gambar. Your destination is Alright, kita stop dekat Gary. Gary ni dekat atas sikit daripada Chicago. So, kita nak pergi tempat yang famous. Come, let's go. Hey, cepat. Dalam cerita-cerita Amerika banyak famous. Itu dia, White Castle belakang. So, kita tengok. Town Gary ni macam kosong, macam tak ada apa-apa sangat. Macam banyak bangunan terbiar apa semua. So ni yang kita tengok macam apa, abandoned town. Macam tu lah kan. So let's go. So welcome to the White Castle. White Castle. So let's go. Dia ada option, tengok option veggies Mami, here. Here. So kita tengok apa yang dia ada. So dia ada vegetarian ada. Fish sliders boleh. Do you have vegetarian sliders? Vegetarian sliders. Vegetarian? No. So basically it's just chicken and fish lah. We can get the fish slider lah. Mana fish? Tu, Panko fish slider. Tu cheese slider lah, nak try je. Nak tengok yang shareable ni boleh dapat ni tak? Shareable ni boleh dapat cheese tak? Kat original slider. Tu apa? Oh, abang, look at that. What they have. Cheese. What do you want to talk? Apa? 20 or Fajita. Yes, I am. Alright. So can I have 2 panko fish slider? Do you want cheese on it? Yeah. Okay. Maybe one more. Alright, sure. Okay. French One fries. one sack of French fries. 1 sack of French fries and I think 50, One right? 10 piece of 10 mozzarella. pieces of mozzarella sticks. Okay. That's all. 18.79. Sure. Kami tanya kenapa famous lah. Kita tengok Journey to the White Castle. Cerita-cerita lama dulu ni, quite famous. Ni Harold and Kumar, Journey to the White Castle. So ni lah cerita dia dulu. Nanti kita akan tunjuk sikit snippet dalam ni. So you tengok, saya pernah tengok cerita Harold and Kumar ni, mesti tahu pasal Journey to the White Castle. So kita dah beli. Nah, You just use the radiator. what? Ya, nah, pegang. Alright. So White Castle check. Okay, bagi siapa yang pernah tengok cerita Harold and Kumar, Journey to the White Castle, kita dah sampai White Castle guys. So stop makan kejap untuk budak-budak ni. Sedap ke? Dah baca bismillah. Besar fries dia. Bismillah. This is the slider. Chicken fish slider, right? Tengok. Jatuh kan bang? Wow, adik. Make it tarik. Okay, my turn to try. Panjang ya. So sekarang kita nak try makan sliders Hot. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya lagi best kalau dapat makan beef slider dia, tapi tak halal kan. Tak apa, bismillah. What is it? Save it. Eat Macam fish or fillet rasa dia.
Okay. Daniel, see if you need to eat properly, Daniel. I told you already when Wait, eating. wait, wait. No phone, nothing, right? Okay, don't save. So kalau makan dekat sini, beef dia $1 je. Huh? Mana kecap ni nak rasa? It's actually still good. Ha? Good. Mm-hmm. Why is it called the White Castle? Because it's the king. This is Gary. Apa Get tadi it? ni nama dia? Gary Street. Town. No, yeah, Town of Gary. Gary. And look. Tu Mami punya riders, tengok siapa yang makan. Ni ada lagi. Nak? Boleh beli kan? What? Mami nak? I don't know. Ni one rider satu lagi. Ha? What cider? Mami nak kat kawasan Gary Town. Tengok. Banyak kedai tutup je. Tu ada petrol station. Ni yang kita pergi White Castle tadi. Tapi on the way kita lalu tadi, semua kedai tutup. Tutup. Okay. Sedikit cerita pasal Gary. Gary ni adalah dekat Indiana, a city in Lake County, located at the southern end of Lake Michigan, known for its industrial as US Steel Company town, founded in 1906. Dia ada rapid growth, tapi lepas tu dia ada economic decline and started to face population decline pada tahun 1960. So memang banyak poverty dekat sini lah. So tapi it remains gateway to the Indiana Dunes National Park and its birthplace of it's basically the Jackson family, Michael Jackson lah. Kat sini birthplace. So now I know that the Jackson 5 kat sini lah tempat lahir dia. So alang-alang kita alang-alang kita dah dekat Gary, kita tak tahu pun. So kebetulan nak pergi White Castle, dapat tahu tempat ni. So kita pergi Michael Jackson Jackson 5 punya rumah. Kita pergi ke sana Ni bang, Michael Jackson house. So ni kita tengok kawasan-kawasan sini, perumahan dia. Banyak rumah-rumah lama kan, macam dah tertinggal. Siana kita tengok kawasan sini. Sebab dia kata kat sini among yang banyak poverty juga. At the next stop Dengan sign, rumah-rumah lama turn left. kan. So mari kita tengok. So kita dah sampai dekat kawasan Michael Jackson punya rumah, the Jackson 5 belakang ni. So let's go. So the house of Michael Jackson. Ini rumah Michael Jackson, King of Pop. So, very pretty small house. Okay. King of Pop. Michael Jackson. Danish and Daniel was here. And such a small house, for I think five of them. Tapi cantik dia terjaga kan. See, you see this from the sides. King of Pop. So, Michael Jackson, August 1958, June 2009. Hometown of Michael Jackson, Gary. Stone plants. So kita tengok keliling. Come adik. See the house. Actually pretty wide. Ya, kecil je rumah dia, nampak? Very small. See? Such a small house. You want to write something? Bang. Here, right here. Come. Tu, ambil tu pen. Tu marker, black marker dah. Tu. Ambil lah, tulis lah. From Danish and Daniel. We love Michael Jackson. Yeah. Kan, cepat, tulis tu.
Pegang lah. I can't. Pegang lah. Go right there. It does look like a stadium. Ya. Cepat tulis tu. Right, what? We love Michael Jackson from Danish and Daniel and Daddy and Mommy from Malaysia. I mean, he is the Come. goat of pop. Cepatlah. We love MJ. What his favorite? What is his one of your favorite songs, abang? MJ from Danish and Daniel Buatlah Malaysia. Right, Cepatlah Danish. tulis. From Danish and Daniel Malaysia. Cepatlah. Apalah abang ni. Mami sambut. MJ from She's from Malaysia. Tarikh. Today is 23rd of May 2026. Alright. Tapi rumah dia kecil gila kot untuk 5 orang, 7 orang duduk kan. Kecil. Mana belakang dia sampai macam ni. Okay. So belakang ni ada stadium, nampak terbiar. So ni semua memang kawasan-kawasan dia dah terbiar. Nak buat macam mana kan, tak boleh buat apa lagi lah. So now kita pergi depan nak ambil gambar bersama-sama. Kebetulan Mami kalau tak ada kita tak tahu pun. Tak, mula tak tahu sebab ada gari kat sini. We don't know actually, kita tak tahu pun Jackson punya rumah kat sini, tak pernah terfikir pun. So teringat nak makan White Castle. So pergi makan White Castle. Dalam pada tengok, cari history pasal Gary. Bila cari history pasal Gary, apparently this is the birthplace of Jackson 5. Kita dapat pergi rumah Jackson 5. Okay, kita akan ambil gambar. Okay, itu dia. Kita dah tengok tempat birthplace of MJ. MJ dan that's it. So, how do you guys feel being in this place? Coincidentally, right? Pergi tempat birthplace of Michael Jackson di Gary. Okay, kita pergi ke Toledo sekarang. Dah berkali nak sampai Toledo, tak sampai lagi ni. Tapi tengok kalau along the way kalau ada tempat best, kita akan stop lagi. Okay, alright. Excited guys? So thank you Mami for bringing us to MJ. Okay, itulah cerita dia. Sebab dekat sini dia buka tahun 1906 ke 03 macam tu. Nampak tu, terbiar. Tengok rumah terbiar semua. Wow. Nah. So dia buka tahun 1906 atau 1903 macam tu lah, lebih kurang, sebabkan ada booming steel punya company, US company steel. So lepas tu pada tahun 1960 because of economic punya event, so memang dia stop lah. Waktu tu memang tak ada orang duduk pun, kawasan-kawasan ni kosong. So dia stop. So start daripada 1960 dia ada population decline dan dia start poverty apa semualah dekat sini. So kesian lah. Dan kita tengok kat sini pun tempat MJ tu, rumah dia seorang je lawa, lain semua teruk dah. Okay, tu nampak tu. So ni semua nampak terbiar je kan. Wah, terbiar je. Tapi sini minyak murah, nampak? Minyak murah. Tapi kena cash. Kredit 37 murah dah per gallon. So kita ada lagi 237 miles. So we shall go lah, InsyaAllah. Alright, so kita dah 1 hour journey lagi daripada Gary tadi. So now kita ada lebih kurang, tak sampai 1 hour, 40 minutes tadi. So now we have like 2 hours untuk sampai ke Toledo. Dan kalau tengok dekat sini ETA is pukul 2. Daripada pukul 11 jadi pukul 2. Ni kawasan Elkhart, E-L-K-H-A-R-T, Elkhart. So kawasan ni tahu nampak macam banyak tempat camper, camping lah. So ada Camping World punya tempat besar, tak tahu apa ada. Okay, tapi daripada along the way nampak banyak ada, apa nama tu, ladang-ladang and so on lah. Right, so let's go. Welcome to Ohio, baby.
Kita dah sampai Ohio. No easy pass. Alright, kita dah sampai Ohio. Dan tadi tak tahu pasal easy pass tak boleh pakai juga. So kena bayar tol $11 lagi. Mak dia main tai. Aduh, hai. So now kita dah try to fix the easy pass. Kita try tengok macam mana lah, boleh lepas ke tak boleh lepas ke. Wallahualam. Sebab tadi dekat Illinois semua lepas je. Gantry semua lepas je. Yang ni tak tahu kenapa tak lepas. Depan ni ada tol, kita tengok. Ni lah easy pass. Ada je easy pass both lane, tapi dia sengaja tak nak kasi lepas tadi. Tak tahu kenapa. Kita try lagi sekali. Ni macam ni, kita tengok lepas tak. Tak, pasal tadi tak ada. Self-pay mesti dia kata easy pass ni. Ni macam ni lepas je. Tit tit. Lepas je. Tak, yang tempat lain. Dia pelik sebab ada gantry yang lama, ada gantry baru macam tak ada apa pun, jalan je lepas. Yang kena palang tu dia tak nak lepas, dia tak nak baca apa dah, kata modern US. Come on man. So now kita ada lagi 1 jam untuk sampai ke Toledo sebelum kita bergerak ke Cleveland. Okay, kita dah sampai kawasan Toledo. Ni area-area Ohio Toledo lah. Kita nak pergi ke arah apa nama tu? Apa nama benda tu? Toledo Islamic Center. So lagi setengah jam. Ni kita ada dekat ni kawasan rural lagi. Semua farm je keliling lah. Kereta api. Semua ni lah, petani-petani punya tempat. Petani. Singgah Stone Oak County. Sebab dia dekat house. Lawa rumah dia. Nice. Tengok bang, tengoklah rumah dia. Wah, cantik lah. Dia macam kat dia lah ni. Tengok tu. Tengok tu. Ni lawa ni. Cantik tengok bawah. Toledo Muslim Community Center. Kita dah sampai. Let's go for praying and toilet break. Your destination is on the right. It didn't take you one try. Masih dekat ni macam ni. Mari kita masuk, tengok. Hujan gerimis. Alhamdulillah. So ni adalah dia punya Muslim Center. Toilet. Tengok toilet dia. Sorry. Tengok apa ada lagi. Ni ada apa? Praying room. Tengok depan sikit apa ada. Ni. The pantry. Ini belakang. So inilah masjid dia. Kita tunjuk dalam. Dalam tempat semayang. Open the door. Tempat semayang. Ini hall. Tempat semayang lah.
semayang kat sini. So ni dalam hall dia. Tengok ada tempat perempuan semayang, ada lecture hall and also tempat semayang lah. Okay, so tu saja. So mari kita gerak. Gelap sikit, tak nampak. Okay, so mari kita gerak balik ke hotel. Bukan balik, pergi ke hotel. Let's go. InsyaAllah. Daniel, you want banana? No. Nak tak banana? No. Okay, come. Okay. Selesai. So, itikaf area. Nak tengok tempat semayang dia? Pergi tengok. Nak tengok belum abang? So, ni apa? Gymnasium. You have gymnasium, see? He's playing football. Assalamualaikum. Assalam. So what do they have here? Lepas tu keluar. Okay, come. Main abang. Kita isi minyak dulu. Bismillah. Ya tak? Kredit. Insert. What? Isi minyak regular. American Petroleum. So kita tengok berapa kena hari ni. Dia 4559. So murah sikit lah. Okay, kita kena $43, 10 gallon. Right, dah. So dah settle. Tak ada receipt dah. So kita sampai dekat Stars of India. Nama kedai dia mana? Itu kedai dia. Tu, Stars of India. So kedai makan halal dekat Toledo ni 100% halal. So wife nak makan. So let's go. Let's go. Go go go. Ni nah. Olive. Dah go 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 follow mami. Dan ni. Stars of India. Sweet liver with DoorDash. Hello. Yeah, how many do you know? 4. 4? Anywhere you'd like to, and I'll be with you just a moment. Just to ask, do you guys provide halal food? Yes. Halal, okay, good. Alhamdulillah. Okay, let's go. No, the guy working. Ni, sini. Ni ujung tu. Ujung tu dekat yang tandas. Okay, come. Shania, what do you want? Apa dia? Roti is this one. Ini naan. Paratha? Kuah lain-lain tu semua asing. I suggest both of you should eat rice so that you'll feel What do you full. Okay. Tengok menu ni lagi. Tekan lagi. Apa ada lagi? Apa tu kids menu. Takkan nak makan nugget bang. That's it. Tengok tu slide the other side. No, the other side lah. Lagi. Abang Andy, what drinks you want?
Lagi. Atau apa tu? Mango lassi. Next. Mango lassi. No, sebelah. Is there Lagi. like at least like a chocolate drink or something? Kita tengok tu. Bone in chicken curry, lamb ada lamb on bone. Klik lamb on Don't tell bone. me they don't have that. Orang kata shrimp malai tu. Orang kata shrimp malai tu sedap. No, there's other ways, but Ambil curry, Mhm. ambil chicken kot. Chicken so curry, if it goes in, it'll come out, extra rice. and then when it comes Gana out, extra rice. it will paste the Extra rice kenapa? Nanti lah. Okay, not. Tak nak suap 2 orang ni. Ni coba sekati lah. Pastes it again. Ataupun ambil curry dulu. Yeah, just paste this and then Nanti dengan ni puppet. This one is Berapa the ni? Berapa bun. dia? The real one is 3 called ringgit. dragon fruit. Sekati awak. Lepas tu ni And about okay, this is lemon bun. Tak nak, dia tak nak. Tak nak. a bottle. Tak, kalau tak ada saya pun boleh. Equals okay. Sekati awak kita tahu. Sebulan pada awak. Pengalaman bang. So how is the road trip so far? Good. Ini Tiring but okay. duduk je pun tanya Zing tidur. Adik? Guda. So far kita dah jalan 400 miles lebih kurang. So 300 plus. So lepas ni akan pergi ke La Quinta Hotel untuk rest for the night. And tomorrow kita akan pergi ke Niagara Falls. Tapi malam ni, petang ni kita akan pusing-pusing Cleveland lah. Nak tengok juga tu Cleveland Clinic apa-apa semua kan. So just go around, strolling around dengan kereta. Ataupun kalau mana tempat boleh berhenti, kita akan berhenti lah. Apa dah? Naan. Yours not. Chutney? Japanese green is spicy. This one is Nice. sweet. Thank you very much. Daniel, Apa dah? Baca doa bismillah. Daniel, go sit there. Ready. Sini. Tapi nak swap sana senang. You sit there Daniel. Mami nak sit dia. Apa dah? Sebab tadi abang minta kecil. Curry. Yes. Curry ayam. Rice. So dia buat apa lagi? Okay, inilah kambing. Katanya inilah kambing tersedap di Toledo. Okay. Ini nasi, ayam, makanan. Apa nama tu? Papadum. Okay, mari kita makan. Makan. Di roti nan. You want to put this one on its own or you want to feed it? Put this pepper rice. Sedap kali kambing. You guys ready? Kambing ni memang sedap. Beer. What kind of beer? Corona? Kuah kambing ni sedap. So hot. And it's spicy. Kita rasa ayam pula. Spicy. Papadum ni sedap. No, not papadum. Kari nak? Papadum. Nasi dia. Tak lah. So, dia punya makan sedap. Kambing dia sedap, padu. Ayam dia, kari dia sedap. Roti nan dia sedap, lembut. Papadum dia unik lah. Mari tengok papadum dia. Definitely recommend. Papadum dia unik. Cuma? Definitely recommend. Recommend apa? Definitely recommend. Recommend. How many stars? 5. 10. Apa? 9. 4. 4 out of 5. Yeah. Mami? Okay. 10. Okay, kita ada small incident. On the way kita nak gerak tadi, kan kita pergi isi angin. So kita noted ada tayar kereta bengkak. Macam tadi. Where is it? Somewhere here lah bengkak. So somewhere tu nampak bengkak. So and then kita straight away call Hertz roadside.
terus untuk buat damage report and then request for replacement lah. So dia dah arrange kan. So now kita tengah tunggu dia verify dengan Hertz. Kena tayar ni, kita pergi Tire Choice Auto Service dekat Sandusky. Kita berhenti kejap untuk tukar tayar. So ni dia tengah tunggu verification. Kita kena keluar kot. And then you want to wait inside car first, Mami? Ataupun boleh tunggu sana. So nanti dia akan tukarkan tayar lah, tengah tunggu approval. Okay. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai hotel La Quinta Airport. Nanti kita cerita pasal kereta sekejap lagi lah. So now kita nak check in dulu. Alright. Okay, so kita dah settle check in. Kita kena pergi bilik 310. So let's go. Yep, sorry. 310. The check-in process is very fast. Where is it? Where's the left? Wait, let me go ask. 310. Ni lift oh. Ni, this one. Oh, this one, guys. Tekan. Nah, abang ambil kunci. Ambil kunci. Where? It's the camouflaging. So ni dia. It's the camouflage. Tu lift. Am I correct? Budak-budak terkejut tengok lift kat mana. 3.10 guys. Yeah. 2 seconds. 3. 3? Yeah. Yep. 3 seconds. Oh, what's that? Yang penting tidur. Jom semayang sekejap pergi sunset lah. Okay. We pray a bit. I already pray. Mami and adik tak semayang lagi. So how was it the first leg of our driving? First leg? First Yeah. leg? What do you mean? First leg is first journey, first run. 310. 310. 3.10. Yes. Cepat jalan. 3.10 dah kakak. Anda mak engkau ni. Okay, bismillah. Cocok bang atas. Terbalik. Terbalik bang. Terbalik. Terbalik. Terbalik bang. Terbalik. Salah, dia ada lagi. Salah. Abang, arrow dia mana? Arrow de mana? So macam tu. Dah banyak kali masuk hotel pun macam ni ke bang? Kau malu je bang. Tengok tu budak ni, ya Allah. What? Angkat, tarik keluar balik. Tu dia. When it said, Pula. buat sekali lagi. Sekali lagi. Buat sekali lagi. You have to be quick. Dia tak ada main-main lambat macam abang ni. Nanti kau tahu. Dia orang laju-laju. Cakap, bismillah. It's big. Ow! Cocok plug lampu. Where? Tu, belakang tu. Ke lampu. Ada? Tak ada buka jalan lampu. Ni. Tepi lah. Okay. Wait, So, it's sus. Inilah bilik dia. It's an Among Us. Bilik dia. It's an Among Us. Buka lampu mami. Gelap. Oh, it's an Among Us. Abang, look, it's actually sus. It's an Among Us. Oh. I see it. You see the Among Us? Mana lampu lagi? Tu, buka lampu tu. Buka lampu tu. Wait, Daddy. Okay. It's an Among Us. Okay. So this is the room. Ada microwave. Alright. Ada. So I need to open the window supaya terang. Tepi. Okay. And then kita tengok toilet dia. Alright. So toilet dia kecil dan itu saja. Okay. Hello. Petang. So dah pukul 9 malam. So kita nak pergi ke town sekejap. Nak tengok apa yang ada dekat Cleveland. And then kita balik, rest and get ready for tomorrow. So let's go. Coffee dia free flow. So dia ada medium roast. Hot side ni apa? Medium roast decaf. Black coffee. Besok boleh ambil untuk travel. So ambil susu dan ais. Kereta baru kita Kia juga tapi warna biru. Okay. Katanya apa yang berlaku adalah masa kita dekat Toledo tadi kan kita makan semua. So lepas makan tu pergilah pump tayar. So masa nak pump tayar tu noted ada bulging dekat tayar depan.
bengkak, tayar bengkak. So kita call Hertz bagi tahulah. Dia kata okay fine, boleh tukar kereta apa semua. Tapi dia bawa kita pergi untuk tukar tayar dulu. So dah dekat pukul 6 masa tu, lepas kita pergi tukar tayar, pergi kat tempat tukar tayar tu, kedai tu dah masukkan detail apa semua, Hertz tak approve kan, sampailah kedai tu tutup pukul 6. So orang tu kata tak apa, you still can drive the car. So kita drive je sampai ke airport, and then dekat airport, on the way to airport tu dalam 1 jam tu call Hertz dekat 1 jam baru dapat nak sampai. Then dia arrange for a new car lah. So bila tukar pula tadi, dia bagi kita kereta Nissan Altima. Tapi dalam, ya Allah, punyalah bau rokok apa semua. Minta tukar lagi. Last dia bagi Kia ni juga. Reason dia reserve Kia ni adalah sebab mileage rendah, dia nak bagi kita. So kita minta dia kereta ni juga. Alright, itulah kisahnya. So day one punya issue. Alright, let's go. So kita nak pergi Cleveland. Kita stay La Quinta Airport, Cleveland. Okay lah, bilik dia not so big, not so small. Bersih yang penting. Toilet dia kecil. Okay, let's go. Kita dah sampai dekat Edgewater Park. So mari kita tengok. Over there pun boleh jalan dekat pier. Nak jalan dekat pier tak? We go at the pier lah. Right. We can go until ujung tu. Jom. Tu, tengok ada pier tu. So, kita dah sampai. So, kita dekat dia punya pier dia, kita nak pergi tengok. Yeah. Hai. Can you do it? How am I do it? Thing like this and like that. Panjat sini lah. So sejuk. So mari kita pergi. Cantik ni adalah Lake Michigan tasik yang besar. Wah tu, tapi macam laut kan? Macam laut kan? Lake Michigan. Okay. Lake Michigan. So kita jalan sampai depan ni, sampai ujung sekali. Ada orang tengah casting. It's fine, I'll go. Takut tak? Can you feel the shaking? Rasa tak bergegar? Why is that? Because of the waves lah. Look. There's mist coming up. Mist. So basically, I'm going to tell you guys again, this is not an ocean. It's basically a lake. Lake Michigan, the biggest lake in this area. You know? Yeah. Tengok dia punya ombak dia. Tu ombak dia. Baltor. So this is straight ni Ohio, Cleveland, sampai sana. Tu bandar lah, nanti kita pergi sana sekejap lagi. Yang tu kat situ, tak silap yang ada Cleveland Clinic pun kat sana. Okay, so kita recap balik kita punya journey tadi. Kita start pukul 5:30 daripada Madison, and then daripada Madison kita pergi ke Beloit untuk ke Road Rangers, and then lepas tu kita pergi ke through Chicago. From Chicago kita pergi ke Toledo untuk lunch dengan semayang, and then kita gerak pergi ke sini. Tapi apa nama tempat kedai tayar tadi? Apa? Abang, face the other way, facing the lake. Ini adalah tempat apa kedai tayar. Oh, kita pergi Gary juga, tengok Michael Jackson punya rumah. Then kita sampai ke Cleveland. Alright. So kita tengok ni ombak dia. Ni, macam ni. Tengok. Oi. Tengok ombak dia. What? Tu. Waves dia.
Ini tak boleh berenang ni. Kalau macam ni tak boleh berenang ni. Tapi dia ada beach tau kat sana. Ha? See? They have. Dia ada apa ni? Ada, I think di City Hall, I think. Ya, yeah. Mesti City Hall ni ataupun courthouse. So nice. So nice. Yeah. Yeah. What is the difference between mayor and government? Mayor is the head of the governor lah. See. Ada asap keluar. From the road. Lawa lah ni. Okay. Building dia. Building. The building should only the building. Ha? Cantik. Ada bangunan tu. So jalan ni nanti straight pergi arcade belah kanan. Oh, okay. Red, white, blue. Cantik depan ni. Bangunan ni. Sayang tak ada parking, tak boleh pergi. The land Or it could be mummy. of never defeated. So kita dah dapat parking. So kita nak pergi dia punya square depan tu. Kita tengok yang statue tu and then kita pergi, ni this is a church ni. Tengok ni. Bangunan dia dekat sini macam ni. Lawa-lawa. Tinggi oh. Tinggi oh. Banyak tinggi oh. Right. Lepas tu kita jalan depan. By the way, ni dah pukul 10 10 malam. Okay. So ni church lama. Ni apa ni? Mari kita baca. Dia adalah making the lighting. Oh, lighting ni lighting. Ni apa nama church ni? The Old Stone Church. Okay. Established 1820. The spire which rises above this tower stands as a tribute to those pioneer and early settlers of Cleveland, many of whom were members of this church who live in the 1820. Bangunan dia ada what? Ada C. Ha? Tengok tu. From 1820. Wah, lama dah. Cantik. Belakang tu. Cantik. Nice. Ini adalah Tom L. Johnson. Who is Tom L. Johnson? So, he's the guy. Tom L. Johnson. Ni apa dia kata ni? He found us striving for his selfish part. Tak faham lah. Building dia. Wearing a super big jacket. Skyline tengah-tengah square dia. The land that never defeated. Cantik. Okay, come, let's go. Pick up poop. Budak ni. Sejuk hari ni, malam ni. Budak dah tak bawa sweater kan? Sejuk je tak pakai sweater. Tengok ni apa ni sebenarnya ni? Kan? Atas ada orang. So, gonna see what is this monument. I think which one is front? Tengok dia punya tu, dia punya glass dia, tengok coring glass dia. Ada gambar bendera Amerika. Wait, what does that say? What does that say? A short range. The thing above, it says something. Where? Levi T. Schofield, architect and sculpture. The one who make the sculpture. Levi T. Schofield. See the coring glass, nice. So, cantik. Ni, yang ni pula. Ken? Bila? Boleh ke? I don't think so lah. It's the Soldier Memorial. Lawa, Cleveland malam. Ni. Yang ada monument. Okay.
Ni bangunan yang ada sea tu belakang tu. Wah. Nice. So kita nak pergi arcade depan sana pula. Okay. Kita jalan Jack Casino. Oh, Jack Casino depan tu. Jack Casino. Go. Jalan. Kita pergi Jack's Pizza. Mami nak tengok ada pizza. Kiri. So Jack's Pizza. Jalan lah. Slice $5. Ha? Beli untuk budak-budak je. Jack's Pizza. So do they have the no pork? Halal? You mean? Halal ke? Is it halal? Oh, halal. Oh, well, that's good to know. So the pepperoni is halal. The beef is halal. Ah, that's good. Corned beef. Corned beef, no. Okay, so the beef and the pepperoni is halal. So good. That's good news. They changed completely. They wanted cheese pizza initially, but now they changed. So which one do you want? So the beef pepperoni is okay, halal, right? Yeah. So steak fillet, is it halal? No. Okay. So Danish one beef pepperoni. Okay, Daniel, what do you want? Same beef pepperoni. Okay, 2 slices of beef pepperoni. Tak nak? Tengok pizza dia buka bagi dia makan. Okay, buka. Bismillah. Yeah. So can you just edit this mic? Panas, makan lah. No, it's still like super. Okay, see. I want to show you guys something. See at the car, the plate number. Halal. Come. No, it's too hot. Alright, then just wait. You want to wait for? Wait for a bit lah. Kita pegang. Masa panas sana. Tak, apa ni belah. Macam piranha. Make sure don't drop. Bismillah. Tak awak. Dia. So, what's your review? Is it nice? I haven't even tasted it yet. ASMR. She made this most of the time. Sedap tak bang? Sedap. Kita try a bit. Bismillah. Wait like that. Nice. Daniel hold ni. Makan, sedap. Berapa review? Abang, come, let me help you. Can I help you? You put this one down. You put this one down first. Adik, sedap tak? Sedap. Berapa out of 10? 10 out of 10. Corner Alley. Oh, tapi ni banyak bar apa semua lah. Lalu. Ni polis ada tu. Ni they are finishing already. I think it's closed already lah. Dia sekarang ni bar ni dia punya wayang. Tu, House of Blues. Ni Cleveland Center, apa visitor center. Nice right? The city right? I bet New York is nicer. I bet. I don't know. So this is at night, man. So guys, how was it? Is it nice? Yeah. Like Cleveland? Like Cleveland, Mami? Nice, right? We haven't seen Niagara Falls yet. So Tomorrow lah. full run. Belakang ni kawasan the arcade lah yang kita lalu tadi, tapi banyak bar-bar je. So tapi sini ada yang macam dia punya apa tadi tu? Theater tu.
Yang lawa tu square kat depan. So, yup, that's all for tonight, right? So we shall go back. Mana? Cleveland mana? Kat mana? Cari kat mana? Cepat. Okay. Sekejap, kereta laju. So ni sekarang kita berada dekat kawasan. Okay, come, fast. Kita berada dekat kawasan tepi Cleveland ni. Nak tengok dekat Cleveland sign supaya kita boleh nampak overview belakang ni. Woo! So amazing, man! Jom pergi kat sign tu. Jembatan, bawah tu sungai. Dan kita nak pergi tu, sign Cleveland. Let's go. Nice. City skyline. Adik, it's city skyline. Ini adalah pemandangan Cleveland. Night light. Waktu malam. Okay. So far verdict Cleveland lawa. Rugi pula duduk sekejap je. So but kalau boleh tadi duduk 2 malam kat sini, 1 malam. So besok kita nak kena kejar nak pergi ke Niagara Falls. So macam tak sempat nak keluar pagi. Okay. Alright. So dengan berlatar belakangkan Cleveland, that's all for tonight. So itu saja untuk kita punya episod kali ini. Road trip day 1. So see you guys tomorrow on our way to Niagara Falls. Don't forget to share, like and subscribe. Oh, power car. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.